Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih lagi meminjamkan kita dengan pelbagai nikmat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi berkesempatan untuk sama-sama kita mengikuti satu program muhadarah mengenai mabadiul ilm ataupun pengenalan bagi prinsip-prinsip ilmu, rentetan daripada program kita semalam. Alhamdulillah semalam kita telah selesai bagi madah fiqh dan juga usul fiqh, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung mabadi ulum yang seterusnya, iaitu bagi madah tauhid, mantiq dan juga bahasa Arab. Jadi yang diraikan lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir suka untuk ana memperkenalkan sedikitlah mengenai pembentang kita pada hari ini. Beliau ialah Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, merupakan mantan bagi Badan Pengurus Pemeram sebelum ini, kemudian mantan TYDP Kedah, dan juga beliau sekarang menjawat jawatan penasihat bagi MKKK, Majlis Kebajikan Keluarga Kedah. Seterusnya beliau juga merupakan Fellow Manhal Pemeram bagi sekarang ni. Lepas tu seterusnya beliau juga merupakan penasihat lah bagi TV Azhar.net. Untuk pengajian, beliau merupakan seorang penuntut, masih lagi menuntut di tahun 4 Usuluddin dalam Syu'bah Tafsir, dan status beliau sudah berkahwin dan dikhabarkan bahawa beliau bakal menyimang cahaya mata, insya-Allah. Sebelum tu anda juga suka untuk memperkenalkan sedikit tentang TV Azhar ni. TV Azhar merupakan satu kita panggil apa ni, kumpulan pelajar yang ditubuhkan untuk menjalankan kerja sukarela dari sudut multimedia bagi pengajian di kelas-kelas Masjid Al-Azhar. Untuk sebarang maklumat yang lebih lanjut, bolehlah layari www.tvalazhar.com. Baik, pada hari ini kita akan cuba mendengar perbahasan sedikit tentang pengenalan bagi ilmu tauhid, ilmu mantiq dan ilmu bahasa Arab. Untuk yang lebih panjang lagi, ana silakan dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Terima kasih banyak kepada saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, barisan penganjur, barisan kepimpinan bagi sahabat-sahabat anak Melaka, pegawai bagi anak-anak Melaka, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlupa juga kepada TV Al-Azhar yang terlibat dalam menganjurkan program yang saya kira cukup baik sebagai permulaan kepada pelajar di Al-Azhar Al-Sharif. Ala kulli hal, saya bukan layak untuk menyampaikan mabadi' ulum di sini, cuma sekadar diberikan sedikit kepercayaan oleh sahabat-sahabat kita untuk kita sampaikan. Saya minta maaf kalau terlebih kurang dan sebagainya pada hari ini. Sebab apa? Sebab saya yang paling payah sekali sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat rujuk balik dalam mabadi' ulum, yang paling banyak tulis saja nampak 3 aja. Malam Ustaz Hairul, fiqh dan usul fiqh. Esok tafsir, hadis dan juga tasawuf. Maksudnya hanya dalam bidang tu saja. Tapi saya bila sebut tauhid, lughah dan juga mantiq, nampak sikit naknya banyak. Banyak atau mana? Banyak tang lughah. Lughah bukan satu je, lughah 5.
No? 5 lurah. Maksud dia anak nak kena bahas hari ni lebih 7, mampu je bu. Betul kan mampu. Apa dia? Ya, tauhid tak ada masalah satu. Sebab satu. Lurah sampai 5. Ilmu ma'ani, badi', bayan. Lepas tu yang apa dia lagi? Tu 3 dah. Tu dalam balaghah. Balaghah tak kira satu, orang dikira 3. Jangan kira balaghah tu satu tu kan. 3. 3 orang ma'ani, badi', bayan. Kemudian akan masuk bidang dia pula nahwu dan bidang saraf. Satu baru 5. Dia saya tak sebut lagi. Ishtiqaq. Lepas tu al-lughat termasuk juga qiraat, masuk dalam lughat. Mampu ya bu. Tu bukan tidur ya. 10 sebelah. Tadi letih lah. Jadi hari ini mungkin saya tak akan ceritakan semua berkenaan dengan ilmu lughat. Mungkin yang difahami oleh sahabat-sahabat sekalian, lughat tadi dimasukkan adalah nahwu dan saraf semata-mata. Cuma saya kira sepatutnya kita lebih luahkan kita punya skop pandangan kita tentang lughat, bukan itu sahaja. Sebab tu kalau kuliah lughat, dia lebih mengetahui apa dia yang dia belajar dalam lughat. Dia faham? Orang mengaji kuliah lughat, dia lebih tahu bidang apa yang dia tumpu dalam bidang lughat. Ilmu aswad berkenaan dengan aswad, lagi apa dia lagi? Ilmu qad al-arabi. Sebab tu kata Syekh Sa'id Hawa radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab dia Jundullah Saqafatan wa Akhlaqa, dalam bab saqafah, dia kata apa? Wajib bagi seorang da'i untuk jadi sebagai seorang da'i untuk mendalami ilmu lughah al-arabiyah. Dia kata bolehkah seorang da'i akan bercakap dengan bahasa yang ammiyah, kalau dalam lughah arabiyah, sebagai da'i dalam bangsa Arab, dia nak bercakap tentang sesuatu qadiyah dalam bahasa ammi. Tak kena, dia kata sampaikan kepada maksud dia. Dia berjaya mungkin, tapi sampai tak kepada maksud yang sebenar disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata dia tidak betul-betul memahami tentang Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian Syekh Sa'id Hawa sebut lagi, dia kata apa? Wajib bagi seorang penuntut tadi kalau nak jadi da'i untuk mengetahui. Dia kata la budda an ya'lama. Apa dia? Yang pertama ilmu qad al-arabi. Qad arabi pun kena tahu. Bukan masuk dalam lugah. Maksudnya kalau siapa baca dalam kitab Jundullah Saqafatan wa Akhlaqa, Syekh Sa'id Hawa dah masukkan dalam tu antara mabadi ilmu lugah. Apa dia? Yang pertama qad al-arabi. Yang kedua imla, ilmu berkenaan dengan nak tulis. Kadang-kadang kita tulis, lepas tu kalau masuk periksa di Al-Azhar Al-Syarif, doktor bagi dulu ya. Kalau nak ikut nahwu kita teruk mampu. Kalau masuk ilmu tauhid, tulis dengan nahwu kita, doktor kalau cek-cek ni mungkin boleh sesat kat orang ni dari segi nahwu. Tapi sebab ilmu akidah bukan dituntut ataupun bukan dinilai dari segi tulisan dan juga dengan percakapan, tapi dengan i'tiqad di dalam hati. Sebab tu maka doktor-doktor pun bagi lebih lah. Walaupun hak tulis ni kadang-kadang dengan makna terabak habis. Orang Kedah kata terabak. Terabak apa dah? Maksud dia ke depan, ke belakang. Tak jamek manik dah. Besoklah, esok nak periksa malam tu baca. Tu kita lah, kita. Bukan kita. Saya lah. Tadi ustaz, doktor marah pula kan. Tu ustaz, kami baca 3-4 minggu, sebulan 2 bulan, setahun tu lagi. Setahun sebelum kita kami baca lah. Jadi macam mana kami nak silap? Saya. Maksudnya kalau kata dari segi penulisan kita, dari segi imla, kalau orang tu hanya mengaji nahwu dan saraf, ya mungkin dia boleh tatbik bila baca kitab, boleh kena balik. Tapi dalam tulisan tak tentu lagi. Tak tentu lagi dalam penulisan dia boleh menulis dengan cara yang baik. Kalau suruh tulis dalam insya, bolehkah dia tulis dengan cara yang baik dan tidak ada kesalahan langsung dari segi nahwu dan saraf? Ya mungkin boleh kena, tapi kadang-kadang insya tak kena pula. Contoh kalau kata kita baca muslimu al-asr, boleh tak baca muslimu al-asr? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila dia mudhaf dan mudhafu ilaih, kalau yang jamak muzakkar salim maka dibuang nun. Muslimu al-asr ataupun muslimah al-asr, jadi muslimani al-asr. Jadi maksudnya perlu untuk kita pelajari juga perkara tadi. Itu imla. Yang ketiga apa dia? Berkenaan dengan badiah, kemudian bayan, kemudian ma'ani, kemudian berkenaan dengan nahwu dan saraf. Banyak yang patut untuk kita ambil perhatian. Berat tak belajar kita? Berat sebenarnya.
Sebab tu kalau kata kita nak kaji betul-betul dalam ilmu Islam, cukup luas. Lepas tu bila kita tengok semula pembacaan kita dari segi kitab, bacaan kita dari segi mabadi' ulum yang kita akan bacakan pada hari ini, saya tidak akan terang semua, kita akan terang secara umum saja. Maka kita akan rasa rendah diri, dan kita akan rasa turun diri kita ni, rasa ego kita akan makin turun bila tengok kita dengan ulama-ulama ilmu. Macam mana juhud mereka dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i yang kita semua makruf 20 tahun menuntut ilmu lughah. Bukan nahwu dan saraf, lughah. Lughah dalam lughah dia Arab dah. Pergi juga ke Bani Huzail untuk menuntut ilmu dengan Bani Huzail. Sebab zaman dulu orang kampung cakap Arab yang hebat. Itu juga Arab Badui. Zaman dulu Arab Badui tahu, wallahu a'lam. Arab Badui zaman dulu kalau dalam kitab-kitab fiqh, kitab hadis Nabi SAW dalam hadis Malik bin Dinar, wa tuqrid dhaif, bila ditanya oleh Sayyidina Malik bin Dinar, apa maksud tuqrid dhaif? Kemudian dia kata bila datang seorang Arabi, ditanya kepada Arabi tadi, apa maksud tuqrid dhaif? Maksudnya membanyakkan makanan kepada tetamu. Oh, maksud tu maksud dia. Maksud dia kena tanya kepada Badawi dulu. Arab Badawi tahu tentang bahasa tersebut. Karena ada kadang-kadang bahasa yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab itu sendiri. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang yang duduk di pedalaman. Beza dengan zaman lah. Orang kampung, kalau kita di Malaysia, tak cakap dengan bahasa zaman dulu. Begitu juga kata para ulama, bila tengok balik dalam bahasa Inggeris, Latin dan sebagainya, orang Latin, orang Inggeris sekarang tidak mampu untuk memahami bahasa Latin yang 200 tahun dulu. Shakespeare, ada orang boleh baca lagi kitab dah, walaupun dia orang putih. Jangan kata kita orang Melayu. Supaya kita baca buku apa, Samad Said, meleleh ilmu pula. Tu terus dia tulis je, meleleh ilmu pula. Baca apa, dia tak faham apa. Pernah tengok Samad Said tulis satu kitab berkenaan sirah Nabi SAW, bermula dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, dalam bentuk syair. Mana ada orang boleh tulis macam tu? Pening kepala baca. Tapi itu juhud dia dalam bidang dia. Dalam bidang yang dia ada, dia baca kitab sirah dalam bahasa yang dia fahami, bahasa Melayu mungkin. Kemudian dia olah semula dalam bentuk syair. Ada kawan saya beli Muhammad, tajuk dia Muhammad Rasulullah, lebih kurang gitu lah. Dan dalam bila baca daripada lahir tu, awan berarak apa, pening. Tu tak mengapai tu. Itu tu bahasa Melayu yang dekat dengan zaman kita. Apatah lagi kalau kita baca Tun Sri Lanang. Dia tak? Hikayat Hang Tuah, Merung Mahawangsa, lagi dah terawang otak kita. Arakian telah sebutlah. Dia Arakian tu dia. Orang tanya, Arakian tu apa? Jadi dah banyak. Maksudnya dalam bukan bahasa Arab saja, bahasa kita pun kita masih dilemah dalam masalah tersebut. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Hamzah Yusof Hafizahullah Ta'ala dalam ceramah dia kata kadang-kadang tidak ramai orang yang boleh memahami bahasa yang disebutkan oleh Shakespeare, yang disebutkan oleh penulis-penulis Latin yang terdahulu. Itu dalam bahasa Inggeris. Apatah lagi bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bahasa Allah, maksudnya bahasa Allah tidak berbahasa. Kita masuk mabadi ulum tauhid, dia Allah bahasa Arab Allah. Allah tidak ada bahasa. Karena bahasa itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Cuma diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kita faham, untuk difahami oleh bangsa Arab pada ketika tersebut, dan kemudian difahami oleh bangsa-bangsa yang seterusnya sebagai i'jaz di dalam bahasa tersebut. Lepas tu Allah tak pilih bahasa Arab, tak pilih bahasa Melayu. Nak pilih bahasa Melayu teruk juga. Tidak ada majaz. Ada majaz dalam bahasa Melayu tapi terlalu mahdud, tahdid. Maksudnya muhaddadah dalam bab-bab yang tertentu saja. Tidak meluas seperti bangsa Arab. Dalam bahasa Arab kita baca dalam kitab Tashbih. Kalau kita sebut Muhammadun kal Badri, oh Muhammad macam Badri. Kalau sebut Muhammadun Badri, oh tidak. Ada yang sebut Muhammadun kal Badri fil Jamal, Muhammadun kal Badri, Muhammadun Badrun, terus. Semua beza-beza dalam masalah yang sama. Kalau tanya Muhammad fil Dars, wallahi Muhammad fil Dars, beza. Kalau orang tanya Muhammad fil Dars, kita cuma bagi tahu ikhbar. Khabar dalam mantik. Dalam bab mantik maksudnya khabar. Khabar yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh terima, betul tak betul? Tidak. Tapi Muhammad dalam kelas. Aku suka aku nak percaya tak dia. Hang khabar dia kat aku. Sebab dalam ilmu mantik khabar maksudnya yahtamil sidq wal kadhib. Boleh terima betul ke tak betul, itu boleh diterima.
Maksudnya kalau saya tak percaya pun tak ada masalah, nak percaya pun boleh. Jadi bila yahtamilu sidq wal kadhib, macam mana nak dapatkan bagi orang tu percaya tu perkataan kita? Lepas tu dalam bahasa Arab tambah pula, wallahi Muhammadun fiddas. Wallahi sungguh ni aku kata, bukan memang Muhammad mana dalam kelas tu. Percaya lah. Sampai wallahi ni orang. Maksudnya sampai takkid sampai tawaduk. Lepas tu wallahi dalam bahasa Arab bukan hanya maksud untuk sumpah semata-mata, tapi untuk takkid. Jadi dalam bahasa ni terlalu luas, dan kemudian dalam perbahasan yang kita akan bahaskan pada hari ini terlalu luas. Cuma saya akan ringkaskan, dan kemudian kita akan bahaskan menurut yang paling ringkas, kemudian naik sikit yang nombor 2 ringkas, yang ketiga yang luas sedikit perbahasan dia, itu ilmu tauhid. Saya akan akhirkan ilmu tauhid ke belakang. Saya akan dahulukan dulu ilmu berkenaan dengan ilmu mantik terlebih dahulu. Boleh faham tak? Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tidak mahu untuk cerita berkenaan dengan mabadi' ulum asyarah ni. Mabadi' ulum, kita nak baca mabadi' ulum al-asyarah. Al-haddu, lagi. Cerita yang tu kawan-kawan semua boleh baca. Kawan-kawan. Nampak macam program TV kanak-kanak lah. Maksudnya sahabat-sahabat, kau dan akhwat pun boleh baca sendiri. Yang duduk depan saya, ada yang lagi alim daripada saya. Ada yang lagi alim daripada saya dalam bidang tersebut, tapi sebab dia tawaduk duduk di bawah. Sebab saya ada orang suruh main ni duduk depan tak? Jadi maksud dia yang duduk di bawah ni kadang-kadang lebih hebat daripada yang duduk di atas. Kenapa? Kerana mereka mampu untuk turunkan ego mereka, mampu datang dan duduk. Walaupun dia pun lebih tahu kadang-kadang daripada yang cakap. Kadang yang cakap dia terlepas pandang tu benda. Hak duduk dengar tu dia kata, ada terlepas sikit tu. Naknya ada syarah panjang lagi cerita aku tu. Tapi dia sengaja tak bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia tawaduk duduk di bawah sekarang. Dia dengarlah bahasa sedang. Tapi tak tipu lah. Tipu tak boleh lah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya lebih suka nak cerita pada hari ini, nak bagi cadangan kepada kalian semua. Bagaimana kita nak mula tuntut ilmu dalam satu bahagian bidang tertentu. Contohnya dalam bidang ilmu balaghah, ilmu mantik. Macam mana kita nak mulakan? Nak mula yang payah terus. Ada kadang-kadang orang dia mula terus dengan yang payah. Terus nak baca kitab yang payah. Nak cari Tok Guru mengajar kitab Syamsiah. Dia Syamsiah dalam ilmu mantik. Nak baca terus Al-Imam Al-Qubaisi. Nak cari syekh mana yang mengajar Qubaisi. Saya tak maulah qismi tasawwura, qismi tasdiqa. Tobak pula hak buhus punya. Hak yang rumus punya. Ni macam ni. Ni yang rumus punya ni. Tak mau beli kitab ni kalau tengok apa. RM2 pun tak mau. Jual 2 keneh. Dak pakcik tu kata free ya cik. Belilah. Bibalash. Dah. Ana tulab kulliyah. Laisa dumus, yani hada buhus. لطلاب سنة أولى للمعاهد الأزهرية والبحوث الإسلامية سنة أولى. أنا أنا سنة رابعة الآن، والخريج يعني قريبا، أو أنا في سنة أولى في ماجستير في جامعة كايرو. Jangan maklumat. Kata tahun 1 Jamiah Kairo. Tak mau belilah kita kecil gini. Jangan duk belagak sangatlah. Kita gitu. Terus duk belagak sangat. Beli dulu yang kecil-kecil. Baca tengok boleh tak boleh. Tak payah baca mantik lagi. Macam dulu. Kenal ke tak kenal hak yang rumus tadi. Syekh-syekh yang keluar daripada rumus ada Syekh Ibrahim Ali yang mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Keluar daripada mana? Rumus. Tapi lagi duduk daripada mana? Di Masjid Al-Azhar, Masyayikh Al-Azhar Al-Syarif. Tapi tengok macam mana dia mengaji. Macam mana dia belajar. Yang tu sepatutnya kita ambil pendekatan. Kita bukan hanya tengok sakan baru tu. Tengok Syekh Ali Jumaah, Allah, sejuk mata tengok dia. Seronok balik tidur. Kan nak jadi kok dah nak balik jadi macam dia dulu ke? Fulun nak bagi jadi macam dia. Tengok macam dia mengaji dulu. Macam itulah orang yang kagum dengan Imam Nawawi, tapi tak buat kerja macam Imam Nawawi. Kagum tengok majmuk, masya-Allah, 11 jilid yang dia karang, kemudian lepas tu dikarang oleh ulama-ulama yang lain. Imam Najib Muti'i, kemudian disambung oleh Imam Suki 2 jilid, dan lepas tu disambung oleh Syekh Najib Muti'i, Syekh Masyayikhina rahimahullah taala, wa nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumihim wa ulum fid darain. Jadi tengok kagum dengan Imam Nawawi, tapi tak tahu macam mana Imam Nawawi mengaji. Tengok kitab
Al-Minhaj fi syarhi As-Sahih Ibn Al-Hajjaj dari Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok kitab Minhaj syarah Sahih Muslim, kagum Allah, sampai 13 jilid ikut tobak. Ada tobak yang 8 jilid, ada tobak yang 10 jilid. Macam mana dia boleh buat kerja? Bila dia buat ni? Bila umur dia tulis kitab Minhaj syarah kepada matan kepada Sahih Sunan Sahih Muslim pada umur 20, kata Syekh Muslim. Umur 20 syarah kitab Sahih Muslim. Umur 45 dekat-dekat nak meninggal baru syarah kitab Majmu'. Kemudian umur 45 lah kali tulis kitab Al-Khulasah. Tak silap, kitab At-Tahqiq. Kitab Tahqiq 1 jilid. Yang tu yang paling rendah sekali, paling tinggi kitab Imam Nawawi berbanding dengan kitab Majmu'. Atau kalau bertempung kalam Imam Nawawi dalam Majmu', ini saya ni Mabadik apa ni? Mabadik fiqh ke Mabadik? Enggak, nak cerita dulu macam mana kita nak kagum dengan orang tu. Tengok kitab Tahqiq, tengok kitab Majmu', bertempung kalam dua. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Nak ambil yang mana? Ambil yang Tahqiq. At-Tahqiq, dalam kitab Tahqiq. Saya ada di rumah saya kitab Tahqiq. Jilid 1 ni. Besar tu dah jilid dia. Tapi lagi tinggi dia punya kalam daripada berbanding dengan Majmu'. Dah, sampai tu. Dan dia tulis sampai bab musafir. Kemudian dia musafir ila Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kemudian kitab apa lagi? Minhaj At-Talibi. Fatwa Al-Imam An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Ibn Attar. Kemudian apa lagi? Banyak lagi kitab-kitab yang ditulis Imam Nawawi. Kita kagum dengan dia, tapi kita tak tahu macam mana dia buat dulu. Satu hari dalam 12 kelas dia ikut. 12 kelas dia ikut. Tak termasuk dengan tahqiq dia, dengan tulisan dia, dengan kelas pengajian yang dia ajak pula. Macam mana? Kita kalau sehari orang main rumah kita main lawak pun 5 minit ya. Bukan lain lah. Lagi kawan tu pula main lawak. Banyaknya orang main lawak ni. Dah pening lah. Main lawak kalau macam kita. Main tengok kita aja kita dah pening. Apatah lagi kalau kata kita nak pergi kelas, pergi mengaji, duduk bukan 10 minit mengaji. 10 minit baru mukadimah syekh. Nak masuk sampai sejam, 2 jam untuk mengaji sebuah kitab. Kemudian nak pergi pula satu kelas yang lain. Kalau sehari 2 jam kelas. Kalau 12 kelas, 24 jam. Okey, kalau ambil al-akhir sejam mengaji. Dah 12 kelas, kurang 12 jam. 12 jam lagi Imam Nawawi buat apa? Lepas tu Imam Nawawi kata 2 tahun aku tidak letakkan pinggang aku di tanah selama 2 tahun. Ketika mana ketika di Darul Hadis. Ketika menuntut di Darul Hadis di Syria, tidak meletakkan dia punya jambi dia punya sebelah pinggang dia ni. Maksud tidak pernah tidur dengan melapikkan bantal ke apa semua, tak pernah baring, hanya tidur dengan keadaan duduk. Selama berapa tahun? 2 tahun. Kita dengan kita, saya kita marah orang ni. Duduk di Mesir berapa tahun dah? Kira-kira balik banyak tidur daripada banyak lagi. Dia rugi masa kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma hari ini saya nak cerita sikit masuk kepada bab yang sepatutnya. Berkenaan dengan mantik. Mantik dia ada 2 bahagian yang paling besar dalam bahagian mantik. Ada bahagian tasawurat, ada bahagian tasdiqah. Itu 2 bahagian. Jadi saya bawa yang kita ada di qismu tasawurat saja. Tak bawa tasdiqah lagi. Dalam kitab ni ada 2 jilid. Sebab tu kita kata Imam Ibn Khaldun radhiyallahu taala anhu dalam muqaddimah Ibn Khaldun, untuk mendapat malakah, sesuatu kekuatan dalam kita memahami sesebuah ilmu, macam mana cara dia? Bukan bermula dengan kitab yang paling besar, tapi bermula dengan kitab yang paling kecil, mukhtasar. Boleh faham? Maksudnya kita nak faham satu benda pun, ambil mula dengan yang paling asas sekali. Itu yang akan naikkan kita kepada yang paling tinggi. Karena bila kita faham yang asas, maka waktu tu kita dah ada qawaid tertentu yang diajar di dalam asas, untuk kita naik pada peringkat yang lebih. Sebab tu kalau mengaji kitab fiqh, tak boleh terus dengan majmuk. Pergi bantai majmuk terus. Elok. Memang majmuk semua. Dia memajmukkan semua maklumat, lepas tu tak tahu nak bagi ke mana. Orang panggil himar majmuk lagi. Ada seorang syekh diceritakan oleh Syekh Hari Jumaat, bahawa ada seorang syekh digelar himar minhaj. Himar minhaj. Dia hafal minhaj. Masya-Allah, tabarakallah. Hafal minhaj. Harfan biharfin. Maksudnya kalau orang lain baca minhaj silap, dia boleh betul tanpa tengok kitab. Tapi kalau masalah terkeluar sikit pada minhaj, dia tak boleh jawab. Orang tanya soalan lain sikit yang tak ada dalam minhaj masalah tadi, dia pening lah.
Nak jawab macam mana? Sebab apa? Sebab tidak tahu mabadi, tidak tahu kaedah yang patut digunakan bagaimana untuk faham satu masalah tersebut. Yang ni yang wajib untuk kita ketahui. Boleh faham? Kita baca kitab asas untuk apa? Untuk ambil dia punya kawaid dalam perbahasan tersebut. Mengaji kitab fiqh, kenapa mula dengan yang bawah sekali? Tak mula dengan matan tu, nak mula matan pun payah juga. Ambil yang syarah sikit pada matan. Contoh matan Abi Syuja'. Kalau kata dalam kitab fiqh, kita baca kitab Fathul Qaribul Mujib, syarah kepada matan Abi Syuja'. Bila baca yang tu, Al-Imam Ibnul Ghazi, dia akan terangkan dengan kawaid-kawaid tertentu dalam kitab tersebut. Maka kita boleh faham dan ambil. Kemudian bila mai syarah macam mana sekalipun, mailah syarah apa sekalipun, maka kita dah boleh letakkan, oh ini kaedah dia sedemikian. Baik, itu yang pertama. Mulakan dengan kitab yang paling rendah sekali. Tak kira kitab apa sekalipun, sama ada mantiq, sama ada balaghah, sama ada tauhid dan sebagainya. Boleh faham? Yang kedua, selepas kita pilih kitab yang rendah, yang kedua perlu ada isti'dad. Kena ada kita punya kesediaan bagi diri kita sendiri. Isti'dad nafs bagi seorang penuntut tersebut. Maksudnya mengaji jangan sekerat-sekerat, kena semangat sungguh. Seorang nak jadi doktor yang hebat, maka dia tak boleh, tidak perlu untuk hatam sungguh-sungguh permasalahan dalam bidang kedoktoran baru digelar sebagai doktor yang hebat. Tidak sekadar pergi ke kuliah, balik kuliah baca buku dah balik, pergi ke kuliah tak tanya pula pada doktor dalam kuliah, kemudian tidak buat amali, tak ditunjuk pula oleh doktor yang pakar, maka ketika tersebut tidak akan mampu untuk keluar sebagai doktor yang pakar. Apatah lagi dalam bidang ilmu agama Islam. Dia faham? Ilmu agama Allah Ta'ala lebih aula lagi. Ilmu dunia yang nak bagi seorang tadi hebat di dalam dunia. Jangan saya sebut, bukan, jangan salah faham. Doktor-doktor jangan salah faham. Bila saya sebut ilmu dunia, maksud, oh kami ni orang dunia lah, tak ke akhirat lah kami. Bukan itu maksud dia. Maksudnya ilmu memang kena terima hakikat. Ada ilmu dibahagi dua, ilmu dini dan kemudian ilmu duniawi. Ilmu dini ini ilmu ukhrawi, dipanggil ilmu-ilmu berkenaan dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ilmu duniawi digelar sebagai ilmu handasah, ilmu tibbi dan sebagainya, itu dipanggil ilmu duniawi. Tapi bukanlah bermaksud ilmu tadi tidak boleh bawa ke syurga. Tidak. Maksudnya kalau kamu beramal dengan ilmu kamu tadi, jadi seorang doktor yang hebat, kamu akan dapat masuk dalam syurga Allah Taala sebab ilmu kamu tadi. Dia faham? Cuma lah ni para ulama bahagikan dua ilmu tadi sebab nak bagi bezakan. Nak bezakan apa? Nak bezakan dia punya maudhu' perbahasan dia. Maudhu' perbahasan dalam ilmu tersebut. Jadi janganlah berasa memang berasa doktor lah. Jangan, ni doktor ramai. Saya doktor-doktor berasa pula, kata pakai bank tu, Ustaz Nazrul lah. Ustaz Nazrul, ilmu kami di gelar duniawi. Itu kena baca kitab ulama' boleh, ulama' dah susun lah. Tak mana ilmu yang bahagian dunia. Sebab tu kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata al-ilmu ilman. Ilmu ada dua. Al-ilmu, ilmu al-fiqh li al-adyan, wa ilmu tib lil abdan. Ilmu tib untuk badan, maksudnya untuk jiwa kita, untuk kita punya ni luaran, maksudnya untuk dunia kita. Wa ilmu al-fiqh lil adyan, tapi ilmu fiqh untuk agama kita. Untuk agama maksudnya apa? Untuk temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak guna ilmu apa? Kena guna ilmu fiqh. Fiqh tadi umum, fiqhul akbar, fiqhul asghar. Sebab tu Imam Syafi'i, bahasa dia, cuba tengok bahasa Imam Syafi'i, bahasa cukup mantap. Dia tak sebut ilmu apa dia, ilmu furu', dia tak sebut itu. Sebab dalam bahasa mutaqaddimin zaman al-Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, al-fiqh ada dua, fiqhul akbar, fiqhul asghar. Fiqhul akbar maksud dia adalah ilmu tauhid, dan fiqhul asghar adalah fiqh dalam ilmu furu'. Jadi ada usul dan ada furu'. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, balik kepada bab tadi. Ni dia musik mata lah. Dia sat dia pergi gunung, pergi gunung, ya. Dia pergi ke mana ni ustaz kata? Tak apa, balik kepada nanti. Tadi saya kata apa? Pilih kitab yang paling rendah untuk kita baca, ambil maklumat dulu. Kemudian yang kedua, isti'dad, kita punya kemampuan penerimaan kita. Kita nak terima macam mana ni? Satu yang kena hakikat, kena terima semua. Nabi sebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Nah, apa dia maksud hadis tadi? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebut dalam hadis tersebut, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Taala nak dia jadi dapat kebaikan. Ni. Ramai kalau saya terjemah dalam bentuk siapa yang Allah Taala nak kebaikan, Allah Taala bagi dia faqih dalam bidang agama. Nanti orang tip akan marah. Boleh tak? Betul tak? Orang tip kata habis tu, kami teruk. Kami tak difaqihkan dalam agama. Jadi kami ni tak diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, Ustaz. Nampak tak? Sebab tu ulama tidak menterjemahkan hal itu dengan memberi kebaikan semata-mata. Apa maksudnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya siapa yang Allah Ta'ala nak dia ni bagi jadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala pilih dia untuk menjadi seorang ulama. Ulama. Maksudnya ulama pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita kena terima hakikat bahawa ulama bukan semua orang boleh jadi. Bukan. Tapi semua orang kena usaha untuk jadi ulama. Dan kita tak tentu kita ni duduk mana. Kita tak tahu kita ni di bahagian ulama ataupun tidak. Cuma masing-masing Allah Ta'ala dah bagi kebaikan. Tak mana? Hadis yang lain pula. Jangan baca satu hadis kemudian kita tulis bahasa hadis. Tulis nak mutak tulis kan? Teruk lah. Hadis lain Nabi sebut. Seperti mana hadis berkenaan dengan jihad. Ada orang berjihad jalan Allah Ta'ala, dia keluar berjihad. Ada orang dia akan, perempuan dia akan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang lelaki suka sebelum masuk jihad berkenaan dengan sedekah. Ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya seronok ya Rasulullah. Seronoklah daripada mereka kaya. Dah lah kaya, boleh sedekah pula dengan duit dia, pahala berganda-ganda. Nabi SAW kata apa? Kamu pun boleh bagi sedekah juga. Setiap tulang kamu tu boleh bagi sedekah. Setiap lisan yang kamu sebutkan boleh bagi sedekah. Tahlil kamu, zikir kamu, itu pun sedekah. Maksudnya Nabi nak bahagikan, oh, kawan tu boleh bagi sedekah dengan cara dia, kamu pun boleh bagi sedekah dengan cara kamu. Boleh faham tak saya nak sampaikan apa ni? Maksudnya, ya, ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk dia sebagai dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk jaga bahagian agama dalam bahagian bidang yang lain. Bidang macam mana pula? Bidang kedoktoran, bidang sekian-sekian dan sebagainya. Boleh faham? Faham tu tak apa lah. Dia tak puasa hati lah. Maksudnya kami pun ada tugas. Ustaz-ustaz ada tugas, ustazah-ustazah ada tugas. Kami doktor-doktorah pun ada tugas kami. Kami tak jenis dengan kerja kamu. Kamu pun jangan jenis dengan kerja kami. Kerja kami duit banyak sikit lah. Kerja ustaz-ustaz duit tak tentu halal lah, kan? Jadi maksudnya masing-masing Allah bagi kebaikan tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Baik. Yang ketiga, apa istidak nafsi tadi ni? Istidak nafsi maksudnya penuntut tadi perlu untuk bersedia untuk terima ilmu tersebut. Dia sendiri kena untuk nak cari ilmu tadi. Yang ketiga, dah bersedia sungguh-sungguh dah. Kitab elok dah. Tok guru tak jadi. Tok guru pun kena yang haziq. Walahul qudrah. Dan juga mampu untuk menyampaikan satu ilmu tadi untuk difahami oleh penuntut dia. Lepas tu orang yang jadi ulama yang hebat, tengok tok guru dia mesti ulama yang hebat juga. Tengok tok guru pada ulama tadi pun mesti tok guru yang hebat juga. Tengok atas dia pun dia tok guru yang hebat juga, sampai kepada Nabi SAW. Tidak? Begitu juga doktor yang hebat, tukang kayu yang hebat, tukang perbaik lampu yang hebat. Kalau tengok cerita kartun pun, tak maaf, saya suka tengok kartun. Kalau hampa tengok, tak maaf, cerita bila lah. Kalau hampa tengok cerita One Piece, contoh Monkey D. Luffy, cerita sikit lah, bukan nak buat je. Dia tengok saja tak jadi, ambil manfaat. Ni lah tak penting, silsilah tu, sanad tu penting. Tak malah sanad Luffy ada. Monkey D. Luffy, dia dalam hebat, dalam dia punya pirate dia. Dia kuat, makan buah, devil fruit, rubber temper kan. Dia makan buah yang dibuat daripada buah tu. Buah kalau makan jadi getah badan, tumbuh pun jadi jauh tangan jadi panjang, orang tarik muka pun tak jadi masalah apa. Baik. Dan dia cerita sikit, dia ada haki tu ada haki emperor, dalam badan dia tu ada kekuatan. Satu kekuatan yang orang ni tak ada, melainkan bahagian-bahagian orang tertentu je. Siapa yang ajak dia guna benda tu? Siapa yang ajak dia untuk guna haki tadi? Silver Elite. Itu
betul tak? Apa tidak tahu ni? Ustaz tahu lah. Siapa Tok Guru ya? Silver Elite. Yang juga ada haki. Siapa Tok Guru Silver Elite? Goldie Roger. Dia silsilah lah tu. Ya, sangat. Maksudnya nak ini orang hebat, kena Tok Guru hebat juga. Jadi haki ada pada. Saya minta maaf sebentar dia nak orang. Dah, hai, ustaz ni kau masuk ni. Masuk ustaz pun dia kenal universal. Dia tak boleh turah dia. Dia kenal sekali dengan modern-modern pun. No? Masuk jenis ada haki yang tengok orang pesan terus. Jenis kuat betul apa. Bila nak guna yang tu, kena ada Tok Guru yang ajak cara nak guna macam mana. Tok Guru yang hasil, yang hebat, baru boleh tahu cara nak guna ilmu tadi macam mana. Kadang orang tu dia ada kekuatan yang hebat, ada dah istiadat dalam jiwa dia tu yang cukup hebat, tapi tak mampu nak baca kitab. Kenapa? Kerana tidak ada guru yang hebat. Tidak. Jadi bila jumpa guru yang hebat, Tok Guru yang hebat untuk baca kitab mantik, yang kita baca, kata Syekh Usamah radhiyallahu ta'ala, masuk balik dalam bidang agama kita, tinggalkan One Piece kan. Bila buka balik kitab-kitab, kadang-kadang kita baca satu kitab, baca kemudian tak faham, baca 2 kali tak faham, 3 kali tak faham. Kata Syekh Usamah radhiyallahu ta'ala, ini barakah bila kita duduk dengan guru. Duduk dengan guru apa kelebihannya? Bila kita baca, kadang-kadang ada yang kita baca 2 minggu tak faham, duduk dalam kelas guru kita, dalam masa 2 saat saja kita faham. Bila guru tak terang, nampak tak? Kadang-kadang guru tak terang pun, dia cuma baca je, tapi nada bacaan dia betul. Dia kena dia punya nada dia. Kena nada, kita tengok balik, ya Allah, yang tu je maksud dia. Yang aku baca 2 minggu tak faham-faham. Kadang-kadang saya baca, kemudian saya tak faham, telefon Syekh. Bila telefon Syekh terang, gitu. La ilaha. Senangnya. Dengan hanya beberapa kalimah daripada guru kita. Nampak ada barakah daripada mulut guru. Itu penting, guru yang barakah, guru yang ada kemampuan untuk menyampaikan. Jadi kalau dah ada kemampuan, kita cerdik, otak Masya Allah, tabarakallah. Buka slide, tutup 2 line. Dah tutup 2 line, buka tidur. Imam Syafi'i buka slide, kena tutup sebelah. Sebab apa? Sebab hebat sangat. Sebab buka dua-dua belah, masuk dua-dua sekali. Tawaduk dia tutup. Bukan dia masuk-masuk dia tak faham tak. Dia masuk-masuk dia kata cepat sangat malah. Cepat sangat pun tak boleh juga. Tutup. Bagi sama macam orang lain lah. Masuk. Okey, dah terkis elok, baru masuk sebelah kita. Jenis tu. Sebab dia kata kalau aku buka dua-dua kali masuk. Yang kena macam tu. Ya Allah Ta'ala bagi karamah kepada orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala kendali. Kalau kita syok lah. Esok nak periksa baru buka. Nama mukarah sikit pula. Sebelum masuk periksa baru buka. Okey apa? Okey, buka masuk tu. Buka pula depan kawan.